Agama apa Waraqah bin Naufal? Bukankah Arab tiada ahli kitab? Siapa kata Arab tak ada ahli kitab? Waraqah bin Naufal tanassara fil jahiliyah, dalam hadis Bukhari. Hadis yang awal dalam Sahih Bukhari, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal wa huwa syaikhun kabir qad tanassara fil jahiliyah. Disebut dalam hadis sahih. Bila Nabi SAW bertemu aja Jibril dekat Gua Hira, para ulama berbeza pendapat. Masa Nabi jumpa dengan Jibril dekat Gua Hira tu, Jibril jumpa Nabi tu dalam bentuk asal dia ke ataupun dalam bentuk manusia? Khilaf. Ada yang kata dalam bentuk manusia, sebab dalam hadis kata Nabi nampak Jibril dengan bentuk asal ni 2 kali je. Malam Isra' dan Mi'raj, satu lagi pada wahyu yang kedua. Yang Nabi berjalan dekat Mekah, tiba-tiba Nabi terdengar sesuatu, Nabi angkat, Nabi nampak Jibril. Kemudian Nabi takut, Nabi balik. Nabi kata Zammiluni, turun ayat Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Itu surah wahyu yang kedua turun. Jadi sebab tu para ulama beza pendapat kat sini. Ada yang kata Jibril datang dalam bentuk manusia. Tapi ada yang kata Jibril datang dalam bentuk asal, tapi tak tunjuk keseluruhan jasadnya. Yang tunjuk seluruhnya 2 kali je. Wallahu alam, isu ni khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau kita tengok daripada tindakan Nabi pada ketika itu, nampak Nabi itu ada perasaan takut. Kalau bentuk manusia, Nabi takut tak? Kecenderungan saya nampak macam Jibril datang dalam bentuk asal, tapi tak tunjuk semua lah. Tunjuk sebahagian saja, itu pun Nabi sudah ketakutan. Sebab itu Nabi kata apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut dengan diri aku ni. Sehingga Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Nabi berjumpa dengan Khadijah, pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Wa huwa syaikhun kabir qad tanassara fil jahiliyah. Dia adalah seorang yang tua. Wa kana syaikhan kabiran qad amin. Dia adalah orang tua yang telah buta matanya, dan dia telah menjadi Nasrani di zaman jahiliyah. Kenapa Nasrani? Kerana dia ni orang yang bijak. Dia tengok orang Quraisy pada ketika itu sembah berhala, dia tak boleh terima. Maka dia pun pergi ke Syam dengan Zaid bin Amr, bapa kepada Sa'id bin Zaid. Dia pergi ke Syam. Waraqah bin Naufal mengkaji agama Nasrani, tapi yang Zaid bin Amr tak terima, kekal dengan agama Hanif. Dia ambil agama Nasrani, tapi Nasrani yang bertauhid, bukan Nasrani yang menyembah Jesus. Kerana di awal-awal Nasrani memang ada aliran yang tidak mempertuhankan Jesus. Ada. Cuma mereka tak dominan lah sekarang. Kerana pengaruh dan sebagainya, yang Trinity tu yang menjadi yang akhirnya menguasai ajaran Kristian tu. Tapi di awal-awal memang ada. Saya pergi ke Cordova. Orang Spain tu, dia guide tu kan, tourist guide itu, dia cerita pada saya aliran di situ, tapi dah pupus lah. Aliran yang hanya menyembah Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa yang mengkaji Kristian, dia tahu benda ni. Ya? Baik. Saya dengar betul-betul ni yang awal-awal. Yang sekarang, bukan saya kata yang sekarang ni. Saya orang kata, Rora ni dah masya-Allah pula, Kristian pula dia kata bertauhid. No. Siapa yang menganggap percaya pada Trinity, kufur lah. Yang tu tak perlu nak bahas lah. Benda tu ma'lum minad din bidarurah. Ini kita cerita yang awal. Yang awal. Cuma adakah dia ni sahabat? Waraqah bin Naufal ni sahabat ke tidak? Ulama berbeza pendapat. Ada 3 pendapat. Ada yang kata dia sahabat kerana dia beriman dengan Nabi SAW. Ada yang kata tak, dia tak beriman dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Ada yang kata dia sahabat. Sebab syarat sahabat tu beriman dengan Nabi, jumpa Nabi masa beriman, mati atas Islam. Ada pada dia. Ada yang kata tak, dia bukan sahabat, dia cuma beriman. Sebab dia kata apa bila Nabi kata aku jumpa sekian-sekian, dia kata apa? Ya bena akhi, madza tara? Kamu nampak apa? Bila Nabi cerita, dia kata apa? Ya laitani fiha jaza'a. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Fa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara.
Dia kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda. Alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika mana kau dihalau oleh kaum kau. Tapi kalau aku ada pada zaman tu, kalau hari kamu dihalau tu aku ada, aku akan bantu kamu dengan pertolongan yang penuh. Full support aku bagi. Maksud dia beriman, cuma dia bukan sahabat. Pendapat kedua kata dia beriman, tapi dia bukan sahabat. Kenapa dia bukan sahabat? Kerana pada waktu tu, Nabi masih lagi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Baru wahyu pertama turun, belum disuruh untuk menyampaikan. Jadi dia bukan sahabat, dia cuma beriman saja. Pendapat yang ketiga, dia kata tawaqquf fil amr. Kami tak buat keputusan. Nak kata sahabat pun tak pasti, nak kata bukan sahabat pun tak pasti. Jadi tuan-tuan, macam mana? Nak ambil pendapat yang mana? Nanti bila sampai kat padang mahsyar, jumpa dia tanya, sahabat ke? Kalau ingatlah, entah-entah kita pun tak payahlah tanya yang tu. Aku pun belum tentu lagi ni. Tapi dia beriman dengan Nabi SAW. Kerana dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW diriwayatkan berkata Nabi bermimpi bertemu dengan Waraqah dalam pakaian yang putih. Itu menunjukkan kebaikan, kata Nabi SAW. Atau kama qala.